Hello remaja semua. Untuk video kali ini kita akan main game Rovercraft 2 tapi untuk planet yang kedua, Ephemeria. Mari cuba. Oh, ni kereta kita yang lama yang bentuk lama. Kargo dia. Jom cuba. Cuba terus. Oh, jalan dia berpasir. Jadi memang sesuai kalau pakai off-road punya tayar. Memang berdebu habis. Jangan risau. Ali kita power. Mission complete. Nak ubah kereta ke tak? Dah agak bosan dah dengan rupa macam ni. Wih, kargo besar. Sebabkan kargo dia besar. Oh, tak boleh letak situ. Okey, kita buat macam ni. Bentuk dia. Laju. Buang beban laju terus jadi. Sini memang perlukan off-road punya tayar. Kalau tak pakai off-road, tak tahulah macam mana. Tak cuba lagi. Buat masa ni memang seronok pakai off-road punya. Quicksand. Berdebu habis. Belakang semua tak nampak. Oh, sampai dah. Sekejap. Mission ketiga. Kargo dia bentuk macam ni pula. Kargo bentuk T. Ush. Buat masa ni kita punya rover agak kebal. Semua boleh. Tak payah tukar bentuk sangat. Sampai dah. Mission yang keempat. Tempat baru dah unlock lah. Marina. Hei, Macarena. Next cargo. Kita letak macam ni. Berat Kargo kita agak berat. Bateri kita dah nak rosak lah. Sudah. Mungkin selamat lah kot. Ini okey sikit. Double protection. Double perlindungan.
Senang je. Rover kita langsung tak cedera. Nak sampai dah. Yeay. Mari teruskan dengan mission 5. Alamak panjangnya. Tinggi je. Quicksand. Panggil apa? Pasir jelus. Masa ni rover kita masih bertahan. Bateri pun boleh tahan banyak. Nak sampai dah. Yeah. Mission yang ke-6. Kargo macam sama juga macam tadi. Apa kata kita tukar posisi tayar. Track tahun depan. Haha. Mari cuba. Ui. Barat depan. Oh, sudah. Boleh selamat. Oh, dia memang lagi elok tahu. Tayar kat depan. Ali. Oh, sudah. Oh, boleh. Oh, alamak. Tak boleh. Macam ni. Design yang lebih kurang sama, tapi mungkin lagi power lah kot. Gyroscope tu macam tak berfungsi sangat tu. Nak sampai dah. Oh, mencabar jalan dia. Tapi kita tetap sampai. Mission ke-6 complete. Kita teruskan dengan mission ke-8. Claim dulu. Cave pack. Apa dia nak bagi? Frame je. Kargo baru. Ada timer. Maknanya nanti dia meletup kalau lambat. Ini ke? Kena cepat ni. Okey. Kita kena bawa laju. Oh, masa dia bagi masa seminit saja. Ada kat atas tu. Kena bawa selaju yang boleh. Ini saya tekan je minyak tanpa brake. Nak laju punya pasal. Oh, boleh tak? Ui. Full throttle. Ali cepat.
Ali, jangan main-main. Ya, selamat berbaki 6 saat. Kita sambung dengan mission ke-9. Oh, kali ni berat. Macam ni, lepas tu kita tak pelindung sikit kat situ. Sebab dia berat, lepas tu dia fragile. Mari teruskan. Yang ni bawa so slow tak apa, sebab kargo dia tak ada limit masa. Cuma dia fragile, dia mudah rosak. Best betul lah tayar off-road ni. Laju. Bateri kita pun banyak. Teruskan. Dah nak sampai. Ui, dalam. Ui, apa benda tu? Ui, tak lepas. Oh, lepas. Boleh pula dia buat stun tadi. Sampai. Mission ke-8 complete. Kita sambung mission yang ke-9. Tengok kargo dia macam mana. Dia kena sentiasa tegak. Kita letak dekat kawasan yang sama. Lepas tu jalan. Oi, mak. Oh, kali ni kita pakai bateri agak banyak. Dia kalau nak kurangkan bateri, masa turun bukit tu tak payah tekan minyak. Biar je macam tu. Alamak. Okey, selamat. Oh, nyaris kita nak habis bateri. Sampai dah. Okey, kita sambung mission 10. Dia punya kargo macam mana? Mak kargo dia dah besar. Lepas tu ada timer pula tu. Okey. Oh, kali ni full dengan tayar apa semua. Oh, tapi kena bawa laju. Sempat ke? Boleh. Dah lama. Jalan yang penuh mencabar, tetapi tidak mustahil untuk Ali. Cepat Ali. Lagi 15 saat. Sikit lagi. Ya, berbaki 9 saat. Mission 10 complete. Mission 11. Alamak, dah macam Tetris dah. Tukar macam tu je lah. Settle masalah.
benda elok jangan diubah. Ubah sikit-sikit tak apa. Ui, sangkut. Oh, hui. Slow. Wih, boleh. Untuk yang world kedua ni senang ke kita main? Tak ada susah sangat. Mungkin sebab kita dah ambil resource apa semua sampai 4 hari. Ai. Slow. Nanti lama-lama sampai juga. Oh, ni macam tinggi sangat. Oh. Sikit lagi. Naik. Alamak. Kali ni agak susah sikit. Kita dah fail dekat sini. Okey. Kita pendekkan sikit. Mungkin tadi panjang sangat kot. Astaghfirullahaladzim. Kenapa macam tu? Oi. Dia boleh buat flip. Okey. Okey. Buat masa ni okey. Kadang-kadang tayar belakang dia tersangkut dah. Track. Alamak. Aduh, Ali. Okey, naik. Dapat bateri. Sini yang bahaya ni. Oh, nampaknya kita selamat. Oi. Sikit lagi nak sampai. Depan tu yang tak dapat naik. Kat sini. Kali ni kita lepas sebab beban berat kita dah kurang. Sikit lagi nak sampai. Yeay. Tahniah Ali. Mission 11 complete. Kita teruskan dengan mission 12. Jom, mission 12. Mencabar betul. Kadang-kadang tak nampak jalan depan dia apa benda sebab kamera dia tinggi sangat, tak nampak bawah. Naik. Oh, ni yang susah kan. Tapi dengan adanya off-road, tayar off-road, kita boleh. Alamak, sanggup kat sini lah. Macam mana ni? Oh, boleh pula. Bateri dah nak habis baru boleh naik.
Aduh, sikit lagi. Cuba lagi, design yang sama. Tadi dah nak sampai dah. Tak tahu kenapa pula boleh tersangkut kat situ. Sini yang best ni. Oh, senang naik. Sini yang susah. Kali ni kita dapat naik dengan berbaki bateri 2. Sampai sudah. Yay. Mission 12. Complete mission 13. Oh, ada timing. Letak macam tu. Bawa laju ke? Sebab ada masa. Masa dia beri 1 minit sahaja. Ui, ni dalam. Ni dalam. Dah tak boleh dah. Kita cuba bawa laju-laju. Apa jadi? Oh, boleh lah. Buatlah apa saja. Janji boleh. Teruskan. Oi, tingginya. Oh, lama. Alamak, tercabut lah. Aduh. Macam mana boleh tercabut tu? Kat sini yang tercabut tadi kan? Tapi kali ni kita lepas. Alamak, sempat ke tak? Sempat lah. Walaupun masa dia habis. 14. Boleh. Power lah kita punya hover kali ni. Design yang sama sentiasa. Alamak. Menyesal cakap. Tercabut terus tayar. Oh, mak ai. Sampai full. Oi, tayar tercabut. Laju tu yang jadi macam tu. Kat sini. Boleh. Tapi masalah kat situ pula. Okey. Boleh. Mantap. Come on, Ali. Alamak, bateri nak habis. Dapat bateri. Slow-slow, Ali. Kargo masih selamat.
Batu-batu jalan dia kali ni. Slow dan steady. Ya, sampai. Mission 14 complete. Okey, ini misi yang terakhir. Alamak. Kenapa macam tu? Lain macam. Dia fragile. Mudah rosak. Lepas tu ada timing 1 minit sahaja. Okey, mari teruskan. Ali. Misi last Ali. Bawa laju sikit. Oh, dia bagi masa banyak. 2 minit. Jauh ke? Alamak, tercabut lah. Cuba lagi. Kita tunggu shadow kita, bayang kita pergi dulu. Tengok kat mana yang kita tercabut tu. Okey, situ So, kena slow sikit sini. Okey, cun. Baik. Alamak. Apa dia nak buat? Apa Ali buat? Lagi okey kot rasanya. Uish, apa jadi? Oh, tayar belakang satu pecah. Oh, mak, bateri pun pecah satu. Tak apa, kargo selamat. Alamak, sangkut lah. Aduh, Ali tak boleh buat apa. Okey. Boleh lah. Ni macam lagi selamat. Patutlah dia bagi masa 2 minit untuk perjalanan ke sana. Oh, nampaknya kita lepas. Okey, slow dan steady. Nampaknya Ali kita agak power membawa kereta hover. Bateri sudah dapat full charge. Lagi sikit nak sampai. Masa ada lagi 45 saat. Boleh ke tak sampai ni? Nampak macam dah nak dekat. Yes, kita berjaya. Planet kedua sudah ditawan. Baik, 2 planet sudah ditawan. Lepas ni planet Marina pula. Nampak macam dekat dalam gua. Okey, sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Kalau rasa saya nak sambung lagi, mungkin boleh komen. Tak pun mungkin saya akan buat juga video yang ketiga, Marina. Baik, sampai sini saja.
Bye.